إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Mungkin boleh kenalkan diri dan dari mana? Saya Muhammad Aiman dari PC 18. Masya Allah. Adakah ini kali pertama Encik sertai program ini? Ya betul. Kali pertama, Masya Allah. Dari mana Encik tahu program ni? Saya tahu daripada mak saya lah. Datang mak program ni? Masya Allah, subhanallah. Jadi, ni kali pertama, tahun pertama Ramadan diisi dengan Talaqi Tadarus bersama Syekh Abdullah. Pastinya Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ini. Mungkin boleh kongsi sikit pengalaman Ramadan di sini. Tahun ni diisi dengan baca Quran lah kat sini. Masya Allah, subhanallah. Jadi Cik rasa program ni bagi kesan tak dalam hati dan kehidupan Cik? InsyaAllah ada. Masya Allah. Jadi Cik, dalam beberapa hari kita dalam program ni, kita dah dengar banyak tausiah Syekh. Mungkin Cik boleh kongsi sikit tausiah yang paling terkesan yang Cik ingat? Banyak baca Quran lah. Banyak baca Quran. Masya Allah. Moga Allah pilih kita semua menjadi ahli Quran. Bagaimana sabda Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat. Masya Allah. Jadi Encik, Encik boleh kongsi sikit datangan mak. Pagi-pagi datangan mak. Mak dah berapa tahun ikut program? Mak pun tahun ni juga. Mak pun tahun ni, Masya Allah, subhanallah. Jadi datang mak dengan Encik lah. Ya. Masya Allah, subhanallah. Encik mungkin boleh kongsi sikit apa keistimewaan program ni? Apa keistimewaan yang Encik dapat dalam program ni? Dapat tadarus dengan Syekh secara live lah. Tadarus secara bersemuka. Bersemuka. Masya Allah. Apa perasaan Encik? Allah pilih Encik untuk berada dalam program ni? Bersyukurlah. Bersyukur. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau kita tengok dalam dewan kuliah tu Encik, ramai muslimat daripada muslimin. Jadi Encik sendiri, mungkin kata-kata dari Encik sendiri, mungkin Encik boleh ajak ke, Encik boleh kongsi apa Encik rasa dengan sahabat-sahabat muslimin di luar sana, insyaAllah. Datanglah. Kena syukuran. Datang kena syukuran. Masya Allah. InsyaAllah sama-sama. Moga kita memeriahkan lagi program-program Quran di Kompleks Nasyid Quran Putrajaya yang merupakan pusat percetakan Al-Quran kedua terbesar di dunia, insyaAllah. Encik boleh kongsi sikit, apa harapan Syekh? Apa harapan Syekh untuk Ramadan kali ini, insyaAllah? Supaya dapat memperhebatkan Al-Quran lah. InsyaAllah, moga kita dapat tambah hubungan baik kita dengan Quran, insyaAllah. Dan akhirnya Al-Quran akan menjadi syafaat bagi kita dan ahli keluarga kita, insyaAllah. Akhir kalam daripada Encik sendiri yang ingin dikongsikan, silakan. Supaya semua orang dapat baca Quran lah. Semoga kita semua dapat baca Quran, dapat banyak lagi kan baca Quran, insyaAllah. Ada apa-apa lagi yang ingin disampaikan? Tak ada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Encik. Jazakumullah khairan jazak. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhi Mar'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.